nak kaya, nak rezeki lancar, apa yang kita keluarkan datang berlipat-lipat kali ganda. Siapa yang tak nak, kan? Banyakkan sedekah. Boleh sedekah dekat siapa-siapa, orang yang memerlukan. Kita tahu dia perlukan duit tu, dia perlukan makanan tu, kita sedekah. Kita mudahkan urusan orang. Tapi sedekah yang paling dahsyat atas pengalaman Fiza sendiri, sedekah bagi dekat mak ayah. Fiza ni jenis orang yang suka buat eksperimen tau. Contoh kalau Allah, macam ni dalam Al-Quran, dalam hadis cakap macam ni. Bila kita solat duha, bila kita buat solat duha tu 2 rakaat, 4 rakaat, hari tu memang mudah, lancar. Fiza buat, tengok hari tu, betul. Lancar, mudah, bisnes settle, hubungan dengan orang lain pun kalau ada masalah pun, ada salah faham, cepat settle, ada jalan keluar. So, tik, betul. Benda tu, macam Fiza eksperimen, okay, betul. Kita bukan nak menidakkan apa janji Allah. Tapi lebih baik eksperimen, kita dapat rasa keajaiban, bahagia tu, teruskan istiqamah buat. Sama macam sedekah. Fiza cuba sedekah dengan orang memerlukan dekat tepi jalan tu. Lepas tu, tengok macam mana keajaiban dia. Sedekah, belanja, mak ayah pula, tengok macam mana. Masya Allah. Contohnya Fiza belanja mak ayah pagi. Tengah hari petang, terus masuk balik 2-3 kali lipat. 2 ataupun 3 kali ganda. Terkejutlah, Masya Allah. Dalam Al-Quran, dalam hadis pun dah bagi tahu benda ni. Sedekah yang paling afdal dekat mak ayah. Sedekah, belanja, keluarkan duit kita tu untuk mak ayah. Utamakan mak ayah dulu. Dia punya pahala, Allah balas tu berlipat-lipat kali ganda. Memang keajaiban, hadiah, balasan daripada Allah cepat sangat. Sama juga kalau kita kurang ajar, mak ayah layan kita baik, sayang kita, tapi kita kurang ajar. Kita ambil kesempatan dengan dari kebaikan diorang. Balasan tu cepat. Apa kena mengena dengan mak ayah, balasan dia cepat. Bila kita buat sedekah aja. Kadang bukan dengan mak ayah aja, dengan orang keliling. Kita nampak orang memerlukan, orang nak minum, orang nak makan, kita mudahkan. Ataupun kucing, ada pahala dia. Tapi atas pengalaman Fiza sendiri, sedekah yang balasan dia cepat, secepat kilat.